Gombak. Yang gombak jadi masalah ni kenapa? Tak apalah dia nak curi, dia nak rompak ke, dia nak samun ke, dia nak sakau. Yang penting yang ambil duit tu Melayu. Melayu tak apa. Ambil lah lagi, curi lah lagi, rompak lah lagi. Yang penting Melayu dan juga Islam. Sebab dalam negara kita ni, Melayu dia boleh rompak, dia boleh curi, dia boleh sakau, dia boleh mentekan darah duit rakyat dalam negara kita ni. Janji Melayu, janji Islam tak ada masalah. Yang tak boleh, Cina dengan India tak boleh. Melayu curi, rompaklah harta rakyat dalam negara kita. Nak minta sikit pendapatan daripada Gombak. Sebab disebutkan dalam laporan RCI ni, Perdana Menteri pada masa itu Melayu Islam. Menteri Melayu Islam. Timbalan Menteri Melayu dan Islam. Pengurusi tabung haji pun Melayu dan Islam. Satu. Saya tarik balik, tapi saya nak perbetulkan. Bukan keseluruhan, tapi segelintir Melayu dan Islam. Kalau saya putuskan 3, saya akan jatuh hukum dan perintah Yang Berhormat keluar. Tarik balik atau tidak? Saya tarik balik, cuma saya perbetulkan segelintir. Duduk Yang Berhormat. Okay. Sebelum saya jatuh perintah.